Assalamualaikum semua. Hari ni, jom kita saksikan sebuah cerita pendek tentang perjalanan Amir mengatasi ketagihan gadgetnya. Amir, kamu dah mandi? Ibu tengok kau main game dari tadi. Dah nak maghrib ni, masih dengan game lagi. Okey, lagi sikit nak menang ni. Cepat. Aduh, kenapa lag pula? Hai, bahaya kalau biarkan Amir terus macam ni. Amir menghabiskan sebahagian besar masanya di rumah hanya dengan bermain gadget. Dia tidak langsung melakukan aktiviti di luar atau berinteraksi dengan rakan-rakan. Namun, semuanya mula berubah apabila... Amir, dah cukup-cukup main game tu. Amir bosan ibu. Hai, risau pula tengok Amir ni. Tak boleh jadi ni. Aku harus bertindak. Mulai esok, aku kena luangkan lebih banyak masa dengan Amir. Buat aktiviti lain sama-sama dengan dia. Barulah Amir tak rasa bosan. Hari ni, aku akan belikan Amir puzzle, buku warna dan Lego. Barulah Amir tak fokus nak main game 24 jam. Ya Allah, semoga usaha aku ini membawa perubahan pada Amir. Aku nak main game lah kejap. Tak boleh Amir, tak boleh. Kau kena baca buku sekarang. Sabar Amir. Berkat usaha dan kesabaran ibunya, Amir akhirnya berjaya mengawal ketagihan terhadap gadget dan menemui keseronokan melalui aktiviti lain. Aku dah siap. Seronok juga main benda ni. Alhamdulillah, bagus Amir. Kalau Amir suka, nanti ibu belikan lagi ya. Suka bu. Nanti Amir nak main juga Lego yang ibu baru beli tadi. Terima kasih ibu. Jom Amir teman ibu. Kita makan sama-sama ya nak. Oh ibu, sekejap lagi Amir pergi ke taman permainan ya. Kawan Amir ajak main sekali. Boleh Amir. Ibu lagi suka kalau Amir bersosial dekat luar dengan kawan-kawan. Petang nanti, ibu bawa kamu ke sana. Kesimpulannya, kisah ini mengingatkan kita semua bahawa dengan sokongan keluarga dan usaha yang berterusan, kita boleh mencipta kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih kerana menonton.